Awak konsep motor ni masuk je kedai habis. Masuk je kedai habis. Ramai benar beli motor ni. Awak tak faham kenapa. Padahal tak lelok mana pun. Kalau dulu orang beli LC ni sebab dia punya orang khabar harga dia. Dia bawa sedap, harga dia murah. Tapi sekarang mau harga bukan main. Seat dia. Tengoklah seat dia pula dah nipis. Kerah pula tu. Bawa lama sikit naik ke matu lah bumper koma tu. Fork depan pula, tengok fork depan. Fork dia ni. Rupa bondan lembut. Antok konsep. Bunyi cover set dia ni cover set Yamaha punya problem Ni cover set dia. Dia kalau ada longgar sikit kan, dia kerak longgar. Bunyi dia kata serabut lagi kuat daripada bunyi enjin. Lepas tu dia punya tank minyak. Tank minyak dia dah lah secoek. Kerak koma ke stesen minyak lalu ke koma. Orang stesen minyak tu pun dah kenal muka koma. Tapi itulah tak boleh dinafikan. Kutuk macam mana pun motor ni enjin dia memang sedap. Design dia memang cantik dan orang kau kalau bawa jalan jauh memang best. Untuk motor ni. That's why ramai yang pakai motor ni. Kau kat rumah ada pengguna LCVX, cuba komen sikit pengalaman kau kat bawah.